أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير ما أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحبا دينا وحبذا سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور. الله يا عفو يا غفور. الله يا عالم يا خبير. الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para ibu, para ayah, saudara-saudara yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan alhamdulillah bil khair. Sebab bila Allah kurniakan kebaikan dan Allah memberikan kebaikan itu kepada kita, sebagaimana mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikedaki kebaikan oleh Allah, Allah beri yufaqihu fiddin, dapat faham agama. Faham agama ni dengan jalan tariqul ilm, yakni jalan kita dengan ilmu. Dan disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimallahu ta'ala dalam kitab Nihayatuz Zain yang menyebutkan, idza aradallahu li'abdihi khairan, apabila Allah berkehendakkan hambanya baik, salasa khisal, 3 kurniaan. Kurniaan yang pertama, faqihah fid din, dapat faham agama. Dengan kita dapat faham agama ni, tambahan pula hari ni kita belajar tentang at-tayyarat al-fikriyah al-mu'asarah, aliran pemikiran semasa. Kita mengetahui ancaman-ancaman
dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang Islam. Hari ini saya buat pembentangan LDK dalam jara banduan. Saya suruh banduan buat pembentangan. Setelah hampir 2 bulan saya terangkan tentang mengetahui hakikat Islam, memahami hakikat Islam. Macam mana kita boleh faham Islam tu takat mana dengan kita, dekat mana dengan kita, macam mana dengan kita, macam mana kita dengan Islam, dan macam mana Islam tu dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah, rupanya alhamdulillah banduan faham. Banyak benda yang saya belajar dengan banduan. Antaranya dia kata, kita ni Allah kurniakan Islam supaya kita menjalani kewajipan dan tanggungjawab peranan sebagai orang Islam, bukan sekadar menjadi isi alam. Oh, saya tak mengerti. Islam isi alam. Ya juga. Isi alam, kalau sekadar nak hidup jadi isi alam, nak jadi pokok, rumput-rumput ni. Rumput dia isi alam, pokok jadi isi alam. Setakat ayon lalu dekat parit pun isi alam. Tapi kita bukan sekadar isi alam, tapi kita ni peranan tanggungjawab sebagai orang Islam. Tadi saya dapat dengan banduan dia tu, bagus juga aku. Maknanya kira banduan dengar juga lah kan. Antara alhamdulillah, itu bila saya dapat betul. Dia bukan ada apa, tapi kan betul ialah memang Islam. Jangan sampai jadi sekadar isi alam. Hari ni kita nak cerita macam tu, yang kita supaya jadi Islam jangan sekadar isi alam. Tajuknya dalam At-Tayyirat Al-Fikriyah Al-Mu'asarah, aliran pemikiran semasa ni, bab yang ke-7, masih lagi dalam hak asasi manusia, batasan yang dilampaui. Kalaulah kita tak faham hakikat Islam dan sekadar menjadi isi alam, inilah hak asasi yang batasan yang dilampaui. Kan? Baik, insyaAllah masuk pada muka surat 178, perenggan yang kedua, tengah-tengah. Sebagaimana kita tahu, hak asasi ini mendasar, hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia hanya kerana mereka adalah manusia. Sekadar itu saja. Hak asasi melihat bahawa hak-hak yang mendasar yang dimiliki pada manusia, itu saja, tak lebih daripada itu. Dan hak-hak ini mesti dihormati oleh sesama manusia. Dan Barat menekankan soal individualistik, kebebasan dan hak-hak sejagat yang dianggap sebagai globalisasi. Apa yang ada kat luar negara sama dengan kita. Sedangkan pada adatnya lain, budayanya lain, cara cakap lain, bahasa lain, apatah lagi agama. Pastilah lain. Orang Islam dengan orang bukan Islam pastilah berbeza. Inilah yang menjadi dasar oleh hak asasi manusia dalam melihat kepada manusia yang menekankan nilai individualistik dan diberikan kebebasan yang dilihat sebagai hak sejagat. Inilah dia. Sedangkan kita sebagai orang Islam ada batasannya, ada syariatnya, ada undang-undangnya. Bukan semua dikira, tak ada boundary, tak ada batasan. Bukan semua benda boleh langgar. Kan? Kalau bumi ni pun Allah bagi-bahagikan daerah, negeri, pekan, bandar, sepadan negara, bukan setakat daratan, bahkan lautan pun ada dia punya sepadan.
Kalau daripadanya dah kira Laut Cina Selatan. Kalau dah belah sini dah tak kira Laut Cina Selatan, kira Selat Melaka. Begitulah. Kalau laut pun ada batasan, darat pun ada batasan, bumi pun ada batasan dengan planet anak cakrawala lain, apakah lagi kita manusia yang menjadi, kalau sekadar nak jadi isi alam. Itu tuan-tuan, itu dia punya pusingan pertama. Sebagai kita nak memaham balik apakah yang dikatakan hak asasi manusia, batasan yang dilampaui. Kerana dia mementingkan soal individualistik, memberikan seluas-luasnya kebebasan yang dilihat sebagai suatu yang dikira sebagai hak sejagat. Baik. Dalam ajaran Islam, individu tidak berada di atas masyarakat, tetapi masyarakat juga tidak berada di atas individu. Islam tidaklah mengutamakan individu tu atas masyarakat, begitu juga masyarakat atas individu. Sebab ini yang ada dalam Islam ni ada kaedah fiqh yang disebut sebagai kaedah yutahammalu darar khasun lidaf'i dararin 'am. Kaedah yang menyebutkan tentang menanggung kemudaratan khusus bertujuan menolak kemudaratan umum. Kaedah ini, hadhil qa'idah tadkhulu dhimnan fil qa'idati sabiqah. Kaedah fiqh ini bermaksud apabila berlaku pertembungan antara kemudaratan yang menimpa individu dengan kemudaratan yang akan menimpa masyarakat secara keseluruhannya, maka kemudaratan yang lebih kecil dan khusus kepada individu itu boleh diterima bagi mengelak kemudaratan yang boleh jadi besar dan meluas kepada masyarakat. Kaedah ini berasaskan prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umum dan mencegah kerosakan yang lebih besar. Sebab itu dalam Islam ni ada syaddu zira'ah, menutup sangkaan. Kalau tak ditutup, maka dia akan berleluasa. Nak dicegah daripada kecil, nak dibentuk, nak dilentur daripada rebung, bukan daripada buluh. Makanya kalau nak dikawal daripada api kecil, jangan dibiarkan sehingga api itu membesar. Maka dalam soal kaedah ini, dalam soal Islam, individu tidak berada di atas masyarakat, begitu juga masyarakat juga tidak berada di atas individu. Banyak antara itu kaedah fiqh. Sebagai contoh, Imam Ibn Nujaym menyebutkan, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila bertembungnya dua kerosakan mafsadah, maka dipelihara atau ditolak mudarat yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Hafuz dararain, melihat mana mudarat yang paling ringan, sebab tak nak jadi mudarat yang lebih besar. Sebab itu secara asasnya kaedah ini, tuan-tuan, kalau kita tengok sebagai contoh, ditegah doktor perubatan jahil, mufti yang bersikap tidak serius, dan orang muflis dari membelanjakan harta, sekiranya mereka akan jatuh ke dalam kemudaratan lantaran dari berbuat yang demikian, perkara tersebut kerana menghindari kemudaratan mereka dari orang ramai dari segi nyawa, agama, harta. Nak menolak, nak dicegah daripada kecil supaya jangan jadi mudarat yang lebih besar. Sama juga dalam contoh, sekiranya seseorang itu mempunyai luka pada anggota badan, melaksanakan solat, yang mana sekiranya dia sujud akan menyebabkan lukanya mengalir,
Manakala jika dia tidak sujud, maka lukanya tak mengalir. Maka dalam keadaan ini, dia boleh mendirikan solat secara duduk dan melakukan rukuk serta sujud secara isyarat. Kerana antara dua keadaan itu, sebab kencing tak lawas. Sebab itu setelah masuk waktu. Bila masuk waktu, dia cuci, dia balut, baru ambil wuduk. Satu wuduk bagi satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Dia tak boleh simpan wuduk. Tak boleh. Ataupun dia menahan satu wuduk bagi dua waktu. Maghrib dan isyak contoh. Sebab dia ada masalah yang diberikan keringanan, rukhsah, sulusul baul. Sebab dia ada penyakit. Maka sebabkan dia ada sulusul baul, sekiranya dia berdiri, air kencing akan mengalir dan dia dibolehkan untuk solat duduk. Maka jika dia solat duduk, air kencing tak keluar, maka bolehlah dia meninggalkan berdiri, qiyam. Kerana lebih ringan berbanding solat dalam keadaan dia berhadis. Ini juga yang menjadi kaedah. Begitu juga orang yang ada dua helai baju, yang mana terdapat najis darah pada kedua baju. Dia perlu melihat sekira darah pada salah satu baju itu sekadar 1/4 baju dan darah pada pakaian lagi 1 lebih kurang berbanding yang pertama, maka dia boleh memilih pakaian yang paling kurang kuantiti atau kadar darah. Sebab dia tak ada baju lain, dia ada 2 baju je. Kan? Itu satu contoh. Begitu juga dalam keadaan darurat. Seorang itu apabila seseorang itu ada bangkai dan juga harta milik orang, maka dia memilih untuk makan bangkai meskipun keduanya adalah buruk. Makan harta orang pun salah, makan bangkai pun tak boleh. Namun melihat kepada kedua keadaan, di antara memakan bangkai atau ambil harta milik orang untuk makan, maka lebih berat daripada ambil harta orang. Maka mudarat yang paling ringan adalah dia memakan bangkai dalam keadaan darurat. Kan? Itu antaranya. Ataupun seseorang memilih untuk mendiamkan diri atas kemungkaran yang berlaku di hadapan matanya apabila kesan tegurannya itu dikhawatiri akan membawa kepada keburukan yang lebih besar. Kemungkaran depan mata, kita wajib tegur, wajib cegah. Tapi kalau kita cegah, kita tegur, lebih buruk mudaratnya. Imam Ghazali dah lama sebut. Apa dia Imam Ghazali sebut? La tashtaghil biwa'di man lan tara fihi makhayil al-qubuli fala yasma'u minka wa yu'adik. Janganlah engkau sibuk menasihati orang yang tidak engkau lihat adanya tanda-tanda untuk menerimanya. Justru ia tidak mahu mendengar nasihat darimu, bahkan akan memusuhi. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang kedua surat 206. Kita bukan kita tegur. Tapi kalau kita tegur lagi, ini sekarang lebih mudarat besar. Kan? Baru baca hadis sudah kena pecat daripada imam. Tak bagi dah daripada jadi khatib. Macam kan? Tegur dah. Tegur lagi kan? Dia letaknya bucu dinding, bucu tembok last sekali. Kan? Kita dah cakap dah sekali dah. Kan? Kata Imam Ghazali kan, la tashtari. Kita dah tegur dah. Kalau kita tegur lagi, dia akan melihat tanda-tanda dia tak akan terima nasihat, bahkan akan memusuhi. Maka kita kena ambil mana mudarat yang paling ringan. Sebabnya memberi nasihat ni mudah, tapi yang sukarnya menerima nasihat. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali sebut an-nasihatu sahlah wal mushkilu qubuluha li'annahu ala muttabi'il hawa murrah idhil munhiyatu mahbubatun fi qulubihim. Memberi nasihat itu mudah
tetapi yang sukarnya untuk menerima nasihat. Kerana bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, nasihat itu terasa pahit. Kerana perkara yang dilarang itulah yang disukai, dicintai oleh nafsu hati mereka. Sebab itu cara untuk kita mudah ikhlas menerima nasihat ni, kata Imam Al-Ghazali, ya, antaranya dia suruh kita kena anggap sebagai nasihat ni sebagai orang mengingatkan kita daripada haiwan berbisa yang ada di pakaian kita, dalam baju kita, yang akan membahayakan kita dan akan kata apa, binatang berbisa ni dia akan racun kita. Imam Ghazali sebut, fa innal akhlaqa as-sayyi'ata hayyatun wa aqaribu ladighah falau nabbahana mudabbihu ala an tahta thawbina aqraban lataqalladna minhu minnah wa farihna bihi wastaghalna biizalatil aqrabi wa ib'adiha wa qatliha. Akhlak tercela adalah ular dan kalajengking yang berbisa yang menyengat. Kalau ada orang bagi tahu bahawa dalam pakaian kita ni ada kalajengking, nescaya kita akan menerimanya sebagai anugerah, merasa senang sebab kita tahu kalajengking tu berbahaya. Kalau kita pakai juga baju tu, kena sengat. Lalu kita pun akan menyingkirkan atau menjauhkan atau membunuh haiwan berbisa itu. Itulah cara kalau kita nak supaya hati kita ni ikhlas menerima nasihat. Ibaratkan nasihat diberikan sebagaimana binatang berbisa yang ada dalam baju kita. Lekas dengan segera, tak ada kita tipu kan, tak ada. Cahaya sungguh, terus buka terus. Kan? Jadi itu tuan-tuan, sebab itu dalam soal hak asasi manusia ni, bila mana liberalis dia menyebutkan soal adanya dosa peribadi, dosa privasi. Kan? Sebagai contoh, ini ada satu. Tuan-tuan, Penang Institute ni antara liberalis. Tuan-tuan kau boleh buka dalam web Suara Nadi. Penulisnya Nidal Rawa, yang mana dia sebut berkenaan mencermati dosa umum dan dosa pribadi dalam masyarakat majmuk. Poin yang paling penting dia kata berkenaan dosa pribadi dan dosa umum. Dia kata menurut pemahaman Islam, dosa bermaksud suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan perbuatan tersebut jika dilakukan akan mendapat balasan buruk di hari kiamat. Biarpun demikian, dalam konteks kehidupan masyarakat, setiap dosa yang dilakukan boleh memberi implikasi kesan kepada individu dan orang awam. Maka di sini timbullah perbahasan tentang dosa pribadi dan dosa umum. Perkara ini pernah dibincangkan oleh cendekiawan Islam katanya, iaitu Dr. Jasir Auda, tokoh ulama yang mahir tentang maqasid syariah. Beliau membahagikan dosa pada dua, bukan dosa besar, dosa kecil, tapi dosa umum dan dosa pribadi. Jadi kita tahu dosa besar, dosa kecil ada lah. Dosa umum, dosa pribadi ni macam mana pula? Dosa umum merujuk kepada tingkah laku yang terlarang yang dilakukan di ruang awam. Kalau dosa umum, kalau buat di tempat awam, dosa umum, dosa awam nama dia. Dosa pribadi pula ialah perbuatan yang terlarang yang dilakukan secara individu dan hanya memberi kesan terhadap hubungan si pelaku dengan Tuhannya. Kalau dia minum arak di rumah seorang-seorang, itu dosa pribadi, jangan ditegur. Kalau anak tak buat kerja sekolah, bapak tak boleh tegur, itu dosa pribadi. Kalau cikgu mendapati anak murid
tak jawab, tak buat apa yang diarahkan, menjawab latihan ke apa ke, tak boleh marah. Itu dosa peribadi. Tapi kalau buat dalam kelas, mungkin dosa umum. Kalau begitu, ada dosa umum, dosa peribadi, tak payah buat undang-undang, penjara pun tak payah. Kalau dia ambil dadah 12, 2, 15, 1 dalam rumah, polis tak boleh tangkap sebab dia dosa peribadi. Program pemulihan penjara tak payah, masuk jail hendak, sebab itu dosa peribadi masing-masing. Saya tak payah buat kelas. Macam ni ni. Inilah gede-gede. Ni jenis-jenis macam ni. Bukan saya saja, saya baca. Dan dijawab oleh Jabatan Mufti, ni bukunya, 50 soal jawab, menjawab kekeliruan pemikiran moden barat. Apakah ada perbezaan antara dosa private sphere dan jenayah public sphere, iaitu dosa awam? Pada asasnya dosa adalah suatu kesalahan yang melanggar perintah Allah. Sama ada kesalahan itu dengan Allah sahaja, seperti meninggalkan solat, atau kesalahan yang melibatkan manusia, seperti mencuri dan membunuh. Kesalahan pertama dinamakan dosa peribadi, manakala kesalahan yang kedua dinamakan jenayah, kerana ia mengambil dan menafikan orang lain. Sama ada kesalahan dengan Allah sahaja atau kesalahan dengan manusia, keduanya merupakan perkara dosa yang perlu untuk dijauhi. Memang ada terdapat perbezaan antara keduanya, kerana dosa dengan Allah boleh dimohon keampunan daripadanya, tapi dosa dengan manusia tidak cukup dengan meminta keampunan daripada Allah, tapi daripada memaafkan, minta maaf daripada manusia. Membiarkan dosa peribadi berleluasa tanpa nasihat, teguran, kawalan dan cegahan hanya akan menyebabkan kerosakan kepada masyarakat. Kemaksiatan dianggap sebagai normal dan diterima sebagai sebahagian daripada masyarakat. Sebagai contoh akibat daripada membesarkan private sphere, wilayah peribadi, maka budaya couple boleh dianggap sebagai biasa dan dah susah untuk ditegur lagi. Ini adalah normalisasi buruk dalam masyarakat. Apakah kita rela membiarkan masyarakat rosak dengan kehendak peribadi mereka untuk minum arak, menonton pornografi, berkhalwat, mendekati zina dan sebagainya? Untuk menangani dosa dengan Allah, Islam menggunakan pendekatan bukan undang-undang seperti dakwah, nasihat dan sebagainya, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun sekiranya ada keperluan yang tertentu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, peraturan dan panduan tanpa implikasi undang-undang boleh dibuat. Sebagai contoh, kod etika pakaian pejabat kerajaan dan peraturan menghentikan perniagaan selama 15 minit ketika masuk waktu solat maghrib. Ini dalam buku soal jawab ke-9, Musyrat 54 hingga 55. Berkenaan dengan dosa peribadi, dosa awam, sesungguh dua-duanya dosa. Tetap dosa, perlu diambil tindakan. Jangan ada dui standard, double standard. Sebab ada baru-baru ni ada seorang lelaki pakai tudung, pakai baju perempuan, dia kata itu dosa saya dengan Allah. Saya tahu hukum, kalau tahu hukum tak buat. Lelaki pakai pakaian perempuan tu dilaknat, berdosa. Bukan soal dia dengan Allah. Kita pernah dengar cerita zaman Nabi Musa. Allah halang tak turun hujan selama berapa lama. Tak turun hujan, kering. Tak ingat berapa lama. Lalu umat Nabi Musa minta supaya Nabi Musa minta pada Allah buat munajat dan sebagainya, turunkan hujan. Allah perintahkan kamu kumpulkan semua umat kamu. Lalu Nabi Musa pun bagi tahu kumpul. Dan bila sedang nak buat munajat tu, kan, Allah bagi tahu dalam ramai-ramai ni ada seorang yang bermaksiat 50 tahun lamanya, kerana dialah hujan dihalang oleh Allah sebab maksiat dia. Dosa peribadi, buat maksiat 50 tahun. Lalu Nabi Musa bagi tahu siapa yang ada buat maksiat 50 tahun ni, sebab dialah hujan tak turun ni.
minta keluar daripada kumpulan ni. Siapa nak mengaku? Masing-masing tengok kaki semua, pusing kaki orang ni. Mudah dia tu kan, semua tak mengaku. Yang buat tu pelaku tu punyalah, ya Allah, malu dia, rasa dia betul-betul kecil, rasa bersalah. Dia bertaubat dalam senyap-senyap. Turun hujan. Kemudian Nabi Musa tanya, ya Allah, dah hujan ni macam mana? Sesungguhnya hamba-Ku yang buat maksiat 50 tahun tu dah bertaubat. Boleh tahu tak? Nabi Musa tanya. Allah bagi tahu pada Nabi Musa, selama dia buat maksiat 50 tahun, aku tutup aib dia. Takkan dah taubat aku nak buka. Itu jadi mujahir. Mujahir ni beza dengan muhajir. Muhajirin berhijrah. Mujahir orang yang berbuat dosa, berterusan berbuat dosa dan berbangga akan dosa-dosa ini. Dosa mujahir ini dosa besar. Kalau kita dah buat dosa, jangan cerita ke orang. Cerita lalu, cerita kita dengan kita je. Dah taubat sudah. Mujahir namanya. Muhajir berhijrah. Muhajirin mujahir. Itu tuan-tuan. Ini antara bentuk liberalis yang berselindung di balik hak asasi. Memang dia memberikan kebebasan kan. Betul tuan-tuan. Jadi dalam Islam, soal dosa peribadi ke dosa umum ke dosa tetap dosa, perlu ada amar ma'ruf nahyil munkar. Sebab itu orang-orang yang berfikiran liberalis yang bercakap soal begini, ini dosa peribadi. Kalau dosa peribadi lah. Kalau dia khalwat dekat rumah, tak payah ambil tindakan sebab dia di rumah, dia dosa peribadi. Lepas tu kita kena cegah sebelum jadi-jadi. Makanya ulama sebut syarrun nas man fakka fakkahu wa kaffa kaffahu. Seburuk-buruk manusia orang yang membiarkan mulutnya bebas berkata-kata tanpa kawalan, tetapi menggenggam tangannya daripada memberi atau berbuat baik, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Mulut cakap sewenang, komen dalam nurtizen. Nur sebab dah suci sangat. Bukan kata netizen, nurtizen. Semua bagi fatwa berlaku. Tengok kadang-kadang komen, takut tu. Takut nak bacanya. Bukan takut kita nak komen, nak baca pun takut. Berani betul demo ni. Itu tuan-tuan. Sebab itu dalam ajaran Islam, kalau kita tengok ni, ya, dalam ajaran Islam, kedua-duanya, yakni individu dan masyarakat, berjalan seiring dan seimbang dalam erti kepentingan individu tidak boleh diabaikan dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan individu. Nabi SAW mengumpamakan orang mukmin ini sebagai satu jasad. Hadis daripada An-Nu'man bin Bashir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sama manusia seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad 17,654 dan juga disebut oleh Abu Musa Asy'ari. Nabi sebut lagi, al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ih. Seorang mukmin terhadap mukmin lain seperti satu bangunan yang mana bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain, saling kuat menguat, sehingga Nabi menyusupkan antara jarinya seumpama di isbah. Maknanya kata orang disebut sebagai isbah.
Isba' ni dalam masjid makruh. Kadang-kadang kita buat macam ni kan, makruh. Begini makruh. Matahkan jari ketak makruh. Tetapi dalam hadis ni Nabi nak sebut kuatnya orang mukmin dengan mukmin lain seperti bangunan yang kokoh, sebahagian menguatkan sebahagian lain. Baginda mengisyaratkan dengan menyilangkan jari-jarinya. Hadis Sahih Bukhari nombor 481. Jadi Islam ni membina masyarakat Muslim dengan asas yang kuat, iaitu persaudaraan, saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong kita dalam perkara kebaikan dan takwa. Ini. Dan dalam berpesan-pesan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kan? Dalam surah Al-Balad, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kasih sayang. Kena juga tegur. Kena juga tegur. Tak boleh kita biarkan. Itu tuan-tuan. Sebab itu pada 12 hingga ke 13 Disember yang lepas, lebih kurang 1440 Hijrah, tahun lepas lama lah, 4 hingga 5 Rabiul Akhir, ada satu muktamar yang bertajuk Kesatuan Islam, anjuran Rabiatul Alam Al-Islam Al-Islami, iaitu Rabitah Al-Alam Al-Islami, yang dianjurkan di Mekah. Antara perbincangan atau disebut Muslim World League yang melibatkan hampir 1,200 peserta yang terdiri pada mufti-mufti, ulama-ulama, pendakwa-pendakwa daripada 127 buah negara, membincangkan tentang kepentingan persaudaraan Islam dan saling tolong-menolong, amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba hak asasi manusia kata tak payahlah. Liberal pula kata ini dosa peribadi. Dengan demikian kebebasan dalam Islam ada batasan. Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 1, wa tilkal hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Sebab itu kebebasan yang diutarakan oleh hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, kebebasan mengeluarkan pendapat, tidak boleh melanggar kepentingan umum, kan? Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Ada malaikat, ada yang raqibun atidun, yang mengawasi dan mencatat. Itu kita tak boleh suka-suka nak cakap, nak tulis apa-apa komen tak tentu hal. Sebab ada akibat dosa pahala. Sebab itu dalam satu petikan yang dikeluarkan oleh IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, tarikh 13 bulan Februari 2017, kebebasan bersuara dan beragama bukanlah kebebasan yang mutlak dan perlu dihadkan jika perlu. Demikian disuarakan pakar bebas yang dilantik PBB Oktober tahun lalu untuk mempertahankan hak-hak LGBT, iaitu Vitit Munterbon namanya. Payah benar dah sebut. Memang jebon betul dia ni. Dengan kata-kata lain, apabila berlaku pertembungan hak golongan homoseksual dengan kebebasan beragama, maka kebebasan beragama yang dimiliki seseorang atau sebuah masyarakat perlu dihadkan. Mana kebebasan agama kena kurangkan, kena ada batasan. Kebebasan homoseksual ni okey, jangan dibatas-batas.
mengatasi agama tu kemudian. Nak melihat globalisasi, hak asasi manusia, melihat kepada hak globalisasi, mementingkan individualistik dalam memberikan saluran jalan hak kebebasan. Itu tadi kan dia punya formula dalam hak asasi. Sebab itu batasan yang dilampaui. Sebab itu kata Muntarbon ni, Wittig Muntarbon, pakar bebas yang dilantik oleh PBB dalam mempertahankan hak LGBTQIS, benda nama tak banyak lagi, plus ni. Dia mengatakan ini semata-mata kebebasan beragama tidak mutlak sifatnya dan harus tunduk pada hak-hak homoseksual. Berbicara tentang sifat mutlak, hakikatnya tiada satu pun yang demikian keadaannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa yang mutlak. Hak mutlak ni pada Allah, bukan pada hamba. Terdapat ayat-ayat Quran yang menjelaskan misan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Antaranya termasuklah dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yang mana Allah sebut walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Semuanya Allah Maha berkuasa, ini mutlak atas setiap sesuatu. Allah je yang kuasa mutlak, kita tak ada mutlak. Sebaliknya bagi manusia, mereka memiliki kekangan, sekatan dan batasan tertentu, termasuk dalam soal hak atau kebebasan. Cara fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan untuk menurut ajaran tauhid. Ini Aiking dah sebut lama dah. Sebab tak boleh diberikan kebebasan, sehingga kan liberalis ni dalam memperjuangkan hak kebebasan, dia mengisytiharkan God is dead. Sebab itu di Los Angeles, tempat Hollywood tu, yang berlaku kebakaran, sebelum tu dia buat macam terima award apa kan, undi. Mak dapat berapa undi, adalah juga undi. God kata tak ada siapa undi. Memang dia penakkan isytihar ni, dia pun mengisytiharkan tak ada konsep ketuhanan. Sebab itu di Hollywood banyak artis-artis dia berpegang kepada dua je. Sama ada ateisme, tak percaya ada kewujudan pencipta Tuhan. Yang kedua agnostik lagi ramai daripada ateis. Itulah antaranya Tom Cruise, sebab berpegang kepada Scientology. Agnostik ni Tuhan mungkin ada, mungkin tiada, tertakluk kepada pembuktian sains. Scientology, kata orang Jawa, Scientology. Nanti Allah turunkan balik. Dalam soal peribadi, dosa awam ni kan, ya, seorang buat maksiat, Allah turunkan balik dengan semua-semua sekali. Ini kita tak boleh nafikan. Itu tuan-tuan kan. Oleh itu, hak kebebasan seperti mengeluarkan pendapat tak boleh melanggar kepentingan umum. Kebebasan mengumpul harta tak boleh merugikan masyarakat, dan kebebasan mengolah alam tak boleh menimbulkan kerosakan alam dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat umum. Tak boleh kita nak mengubah kejadian Allah, sedangkan Allah sebut dalam Quran la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada kejadian Allah. Allah jadikan begitu, tak boleh diubah-ubah. Dia lelaki lah. Bukannya lelaki, perempuan terperangkap dalam tubuh lelaki atau sebaliknya. Ini yang selalu LGBT sebut. Jiwa perempuan tu terperangkap dalam tubuh lelaki. Yang Pengkit pula sebut jiwa lelaki terperangkap dalam tubuh perempuan. Kan? Lelaki lah. Allah dah jadi lelaki, ikut cara lelaki. Kalau perempuan, ikut cara perempuan. Kan?
Allah sebut dah, sungguhnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu. Sebab itu kalau kita tengok banyaklah cubaan demi cubaan, dosa peribadi ini cuba dinormalisasikan. Inilah disebut kemunafikan, double standard oleh pihak orientalis mustasyrik. Yang sebenarnya golongan Yahudi dan Nasara, yang mereka ni takkan bersetuju, takkan redha, sehinggalah orang Islam tak jadi Yahudi, tak jadi menganut agama Nasrani, tapi ikut. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka takkan redha, Yahudi Nasara takkan redha sehingga kita ikut. Bukan suruh jadi Yahudi, tak payah. Tak suruh jadi Nasrani, ikut perangai jadi. Ikut cara hidup. Inilah dia tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita masuk perenggan yang ketiga. Semua hak dan kebebasan berpendapat dijamin dengan konsep syura, musyawarah. Ini kita akan bincang satu nikmat yang Allah kurniakan di sebalik syura, musyawarah, bermesyuarat. Ada rahmat Allah kurniakan konsep syura, konsep musyawarah dalam hak asasi kemanusiaan ni. Nak memperjuangkan kebebasan bersuara ni, ada tempat dia, ada cara dia. Bukannya tak ada panduan, tak ada batasan, ikut suka, tak. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita sambung muka surat 178, perenggan yang ketiga berkenaan dengan kebebasan berpendapat dijamin dengan majlis syura atau lembaga syura, lembaga musyawarah dan sebagainya. InsyaAllah. Ada apa-apa tuan-tuan? Itulah dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar lah, ada orang kata, itu biarlah dia, itu dia punya hak. Itu yang hak lama punya, hak bersih peraknya lah. Kalau bersih standard, itu dosa peribadi. Saya pernah cerita pada satu pegawai kanan lah. Saya kata, ada seorang ni, saya mengisukan pentingnya ilmu agama. Sebab tengok kelihatan kepahaman agama tu kurang. Jadi saya suarakan, antaranya bila mana dia tak sempat mendapat satu rakaat dengan imam pada solat Jumaat di hari Jumaat, maka dia dikira zuhur. Dia tak sempat satu rakaat pun dengan imam. Dah lah datang lambat, khutbah langsung lah kan, dah lambat. Dia angkat takbir tu tak dapat satu rakaat pun dengan imam. Jadi dia tak ada Jumaat, dia zuhur. Jadi bila kita isukan, maknanya nampak kaki tangan masih lagi tak faham tentang hukum. Jadi kita mintalah supaya kita buatlah. Kalau nak penerangan, saya boleh bagi. Saya kata, oh itu dosa peribadi, kata dia. Sudah. Betul, ini betul-betul bukan cobaan. Sedangkan saya unit agama. Saya fikir benda yang melibatkan kerja saya. Bila begitu, saya apa kata, buat ni, saya buat khusus. Bagi nama, kan? Tapi itu dosa peribadi. Pula. Habis Nabi orang macam tu. Banyak orang tak tahu hukum hakam, halal haram pun banyak tak tahu. Dosa pahala pun orang kelang kabut lagi tu. Orang awam hari ni. Maksudnya, kalau kita tengok dalam medsos, lagi takut. Bila cakap pasal agama, ya Allah, berebang rasa. Dia cakap tu atas siapa tak tahu. Apa lagi soal rukun Islam, rukun iman, soal qada dan qadar. Oh, lagi haru. Lagi haru, tuan-tuan. Kalaulah pemikiran dosa peribadi, tak payah tegak, biarkan, tak payah buat apa-apa, habislah. Tinggal apa lah kata. Tak ada tinggal apa lah. Takut Islam tinggal pada nama. Takut Islam tu bukan jadi Islam. Islam jadi macam kata Baduan, isi alam. Kita ni jadi isi alam saja, bukan sebagai orang Islam. Dia takut. Kadang isi alam jadi macam lintah, pacat dekat kebun. Sebab itu
Jadi isi alam. Apa alhamdulillah. Jadi itu insya-Allah ada apa-apa. Itulah pusingan bersama berkenaan dengan hak kebebasan yang dilampaui, soal mementingkan hak individualistik, kebebasan yang tak ada batas. Wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dhunubana wa maghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya musabbib al-asbab wa ya fatih al-abwab wa ya sami' al-aswat wa ya qadi al-hajat wa ya mujib ad-da'wat ij'alna minan najihin. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma rzuqna sakinata fi qulubina. Ya Allah, rezekikan kami ketenangan dalam hati-hati kami, wasa'adata fi buyutina, dan bahagiakan pada rumah-rumah kami, wasihata fi abdanina, dan sihatkan pada tubuh badan kami, wal barakata fi arzaqina, berkatilah pada rezeki-rezeki kami. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami golongan yang mendapat syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahibbahi wa hsyurna fi zumrati wajma'na tahta liwa'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna ittiba'ahu zahira wa batina wajma'na ma'ahu fi jannatin na'im wa jannatil firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anzilhu maq'adan muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.